أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli Jabatan Kuasa Surau, yang berbahagia Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Guru, para alim ulama tempatan, Ustaz-Ustaz, Ustazah Tadeh, pemimpin-pemimpin setempat, seluruhnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam ini sekali lagi buat sekian kalinya kita diizinkan olehnya untuk berada dalam majlis yang paling mulia, iaitu majlis ilmu yang dianggap sebagai taman-taman syurga di dunia. Mudah-mudahan Allah akan anugerahkan kepada kita syurga yang sebenarnya di akhirat bagi mereka-mereka yang layak, dan saya rasa kita ni semua layak belaka ni. Syaratnya dua aja, beriman dan beramal soleh. Yang pertama beriman, percaya betul 100% dengan rukun iman yang 6 tu. Tak ada syak, tak ada zon, tak ada waham. Betul-betul percaya, yakin. Kita dah dua tu ngaji dah tu. Rukun iman 6 perkara ya. Pertama, percayakan Allah. Kedua, percayakan Rasul. Ketiga, percayakan malaikat. Keempat, percayakan kitab. Kelima, percayakan hari kemudian. Yang keenam, percayakan qadar dan qadar. Ada ke orang tak hafal lagi ni? Kalau ada malang lah. Umur dah 70, dah 60, dah 50 lebih, dah 40 kan komanya. Tak dihafal rukun iman yang 6 tu. Tapi kalau saya beriman aja tak cukup. Beriman saja tidak memadai. Kena beramal soleh.
Amal soleh itu artinya apa? Apa saja kita buat, apa saja tindakan kita, apa saja kita lakukan ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Sembahyang cara Islam, pakaian cara Islam, akhlak Islam, ekonomi Islam, pentadbiran Islam, masyarakat Islam, keluarga Islam, apa saja, everything must be Islamic. Baru diterima Tuhan. Kalau tidak, Tuhan tak terima, Tuhan tolak, Tuhan reject. Ya, Allah nak kabur Al-Quran dah. Baca surah Ali Imran ayat 85. Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, tak ikut Islam, sembahyang tak ikut Islam, akhlak tak ikut akhlak Islam, perjuangan tak ikut perjuangan Islam, keluarga tak ikut keluarga Islam, nikah kahwin tak ikut cara Islam, sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Falan yuqbala min. Allah guna kata lan tu lil abad, sampai bila-bila. No way Allah nak terima. Wa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat besok orang-orang jenis ini akan tergolong dalam golongan orang yang rugi. Orang rugi ke mana? Tuan-tuan dan puan, orang rugi ke mana? Neraka sebenarnya. Tak ikut Islam neraka. Kerana Tuhan reject, Tuhan tolak. Jadi apa saja kita buat mesti ikut Islam. Sebab itu kalau beriman itu tak cukup. Kalau beriman saja, pak saudara Nabi itu masuk syurga lah. Siapa namanya? Abu Talib. Pasal dia percaya betul ke Nabi. Dia menjadi tonggak bagi menghalang segala-gala apa yang mereka nak ananya kepada Nabi. Nak buat jahat kepada Nabi itu, dia jadi penghalang. Kerana dia terlalu sayang kepada Nabi. Tapi dekat nak meninggal dunia, disuruh dia mengucap tak ada. Kerana Abu Lahab duduk dekat dengan dia malu dengan Abu Lahab. Jadi semua kebanyakan ulama mengatakan dia ni mati tak beriman. Cuma azabnya ringan di neraka. Azab, tapi nak azab juga ringan azabnya. Itu Abu Talib. Jadi kena beriman soleh, beramal soleh. Mula-mula beriman, yang kedua mesti beramal soleh. Amalan mesti amal soleh. Penuhi cara Islam, nikah kahwin cara Islam, didik anak cara Islam, apa saja. Baru diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita. Bukan ngajar pun, baca aja. Malam ni kita baca hadis yang ke-31. Betul? Hadis yang ke-31, tajuknya ketiadaan imam untuk sembahyang berjemaah. Tapi ini tak ada sangkut dengan surau inilah. Surau ini imam banyak. Ada tempat-tempat yang tak ada imam. Kamu leh, tolong. Orang ni suruh ni. Seorang macam nak jadi imam. Sudah kamat, siapa nak jadi imam? Tak ada siapa nak ke depan. Ada satu tempat saya ngajar tu tuan-tuan, Bilal pun tak ada. Tu sebagai imam, Bilal pun tak ada. Malam ni muncul ada Bilal, anak muda kita sama dia. Berlari. Cahaya. Tempat saya ngajar tu Bilal pun tak ada. 2 kali, bukan sekali tau, 2 kali. Dah masuk waktu siapa tak nak azan. Sudahnya kamat aja. Bila tak ada azan sikit ke punya rugi tu tuan-tuan. Yang pertama, tak ada siapa yang menjawab azan. Yang kedua, boleh sembang. Tak ada azan. Kalau ada azan mana boleh sembang. Yang tiga, tak ada siapa yang sembahyang sunat qabliyah maghrib. Terus qamat aja. Bila qamat terus sembahyang aja. 2 kali tu. Ada satu tempat, tu kampung mana ya.
Saya ngaji orang tak tu. Kali kedua tu saya pelopoh tu lah. Akan datang tak tahu lagi. Wallahualam. Ada satu tempat habis juga. Saya ngaji orang lambat. Berhenti yang lama lepas tu berhenti. Lepas tu dah. Tok bila je tu. Tok bila kerongge. Tok pun kerongge. Tak nampak apa. Terus kamat je. Tak nak azan. Bulan depan tu saya datang lagi. Saya propoh lagi. Propoh juga lah. Bila tak ada azan, tak ada orang jawab azan, tak ada orang nak sembahyang qabliyah maghrib atau qabliyah isyak, berapa banyak rugi pahala tu. Sedangkan isyak tu boleh lewat, boleh cepat, boleh dicepatkan, boleh dilewatkan, tak apa. Ini dah. Ini sekarang imam tak ada. Di sini banyak imam, alhamdulillah. Di antaranya Tuan Haji Ali nak imam lah. Tak ada orang Tuan Haji Abu Hasan. Tak ada lagi mana dia yang selalu ni. Siapa nama ni? Saya tak tahu nama. Minta maaf lah. Siapa? Haji Ayub. Haji Ayub. Atau Tok Mulu Sadun. Malam tak ada ya. Dia boleh jadi imam. Dia overtime ya. Atau anak muda kita dulu siapa nama? Saiful ya. Saiful jadi imam. Jadi banyak tokoh-tokohnya banyak. Tak ada lebih tolong-tolong, tak boleh mikir. Ada tempat tu betul mikir. Datang satu orang pergi ke depan. Mau tampilnya ngetor. Dia baru first time jadi imam. Udah ngetor lah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk. Betul? Kemudian mana? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amun. Orang belakang pula. Orang belakang kesian dengan mandi dia bersebut juga amun juga. Ini bukan cerita tu, cerita rekaat. Ada ustaz yang mereka tu saya saya ikut aja ataupun saya copy aja, salin aja. Ada ustaz yang cerita macam tu. Jadi sebab itu kalau dia mula-mula jadi imam, tuan-tuan yang bagi mereka yang anak-anak muda ni yang jadi imam, bacalah ayat-ayat yang tolak tak tumbangnya. Jangan baca qul ya ayyuhal kafirun. Bahaya tu. Pasal dia tak mau habis-habis. Wala ana abidum ma battum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma battum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Itu pun kejap. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Itu je berulang-ulang. Tak jumpa lakum dinukum, tak jumpa. Dia kena jadi khusulan. Ada yang apa tu? Lagi satu jangan baca watin. Kalau mula-mula jadi imam. Bacalah apa ayat-ayat yang kita tolak tak tombaknya, mesti tak silapnya. Watin jangan. Kalau watin terus je. Ya, summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu mana? Bila pula aku baca wal asri? Tak jumpa falahum. Jadi bacalah suratul Ikhlas. Siapa tak apa? Kalau mula-mula first time jadi imam, lain macam Tuan Jali ni, dia dah establish. Apa pun boleh. Tahu establish? Dah biasa. Tak ada ngetor lagi dah. Kalau tidak main ngetor tau. Okay, baik. Apa kita pengarang ni?
Belum baca hadisnya. An Salamah bintil Khur radhiyallahu anha qalat sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya'ti 'alan nasi zamanun yaqumuna nasa'atan la yajiduna imaman yusalli bihim. Ini aja hadisnya. Cakap Melayu kan, daripada Salamah. Ini orang perempuan, Salamah binti Khur. Binti Khur, orang Arab tu Khur. Kalau orang Melayu Huri. Orang Melayu Huri. Ada tak ustaz namanya Huri? Ada Ustaz Huri alias hafal Quran. Orang Manjung. Ada ngajar dia sama Melayu tu. Dia bulan ada apa dia. Dia dulu kerja pejabat agama. Lepas itu dia berhenti daripada menjadi anggota pejabat agama tu, dia jadi pendakwah bebas. Nanti dia selebriti lah. Banyak tempat-tempatnya. Bila tempat dia ngajar tu kadang-kadang dia tak datang kerana ada jemputan tempat lain. Dia orang selebriti. Dia ngajar tak mes-mes, orang tak siapa tak kenal. Yang dalam tu kan, orang siapa tak kenal? Haji Ibrahim. Itu tak ada mis, ada aja. Gilio dia ada aja. Tak sampai si orang ngajar kan. Dia bukan selebriti, orang siapa tak kenal. Kalau selebriti lepas ni tak boleh. Kerja ni kejap aja tak dapatnya. Ini Huri bin Alias namanya. Huri bin Alias, orang Manjung. Apa kata? Daripada Salamah binti Al-Hur berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Seorang je jawab. Yang lain tak jawab pun. Sekali lagi. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lagi akan datang suatu zaman. Sayati zaman, akan datang satu zaman, satu masa. Orang ramai berdiri tegak beberapa masa. Diri aja. Siapa tak nak ke depan? Kena takut. Takut ngetok. Takut tak hafal. Berdiri aja. Nak cari imam payah. Mereka tidak dapat memulakan sembahyang berjamaah kerana tidak mendapatkan orang yang boleh menjadi imam. Orang tak nak mikir lah, komel, kamu lah. Kau lah, tahu kau. Orang kau lah. Nolak orang yang lain je. Patutnya orang yang sempurna lah, yang sehat. Itu jadi imam ya. Jangan pilih imam OKU. Yang cakapnya OKU. Jangan pilih dia. Kalau OKU diri pun tak lalu tegak. Kemudian bacaannya nak betul. Itu yang jadi tak nak tu takut bacaan tak betul. Kerana nak jadi imam tu mesti baca sempurna bacaannya. Dia mesti qori. Qori itu kontukannya Fatihahnya betul baca. Rukun qauli dan 5 mesti 5 tu betul bacanya. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua membaca al-Fatihah. Yang ketiga membaca tahiyat akhir. Irung qauli lah. Yang keempat selawat akan Nabi. Yang kelima memberi salam. Kelima-lima itu mesti sebut. Dalam hati tak sah. Kena disebut kan. Nak sebut kena sebut yang betul. Sudah saya baca, kita dah baca dulu kan, ada dulu. Akan ada di akhir zaman ahli-ahli ibadah yang jahil. Ada tak? Kita dah baca tu, ada yang berapa sebelum ini dah baca. Awal-awal tu dah. Ahli-ahli ibadah yang jahil dan ahli ulama yang jahat-jahat. Yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun wa ulama'un fusaq. Beribadat rajin tapi jahil. Semayang rajin tapi bacaan tak betul. Gerak-gerik tak betul. Jahil mereka ya. Ada ulama pula, ada juga ulama. Dia meletakkan harga dia. Ada tak ulama menetapkan harganya? Ada ke tak ada?
Nah, kalau tidak kan saya datang mesti bagi sekian banyak. Kalau tidak kesiok datang. Nah, itu ulama yang jahat. Dia tidak kan harta benda. Dia menggunakan ilmu itu untuk mendapat mata benda ya, untuk kewangan dan sebagainya. Nah, itu ulama yang jahat. Mana ada ustaz-ustaz ni jaga baik ya. Jangan jadi ulama yang fosaq. Jangan meletakkan harga untuk di sini. Never put a price on yourself. Faham sedikit orang kecil ni? Never put a price on yourself. Jangan minta. Kalau orang nak bagi, terima lah. Nongin je lah bagi dia orang. Orang nak bagi dia minta. Berapa yang bagilah. Tapi jangan letak harga. Sekarang ni ada ulama-ulama yang letak harga tau. Berapa ribu. Jadi jangan jadi apa itu. Yang ini apa juga. Kerana dia bacaan terkejut. Rukun qauli ada 5. Yang pertama tadi takbiratul ihram. Sebab betul Allahu akbar. Keluangin. Hamas ya. Allahu akbar. Yang salahnya Allahu akbar. Begini. Yang datang tu. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin adan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tak betul tu. Yang kedua baca Fatihah. Baca Fatihah ni panjang ceritanya. Dia bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bismillah. Mila itu nama orang. Ada tak orang nama Mila? Jamila, Kamila. Itu nama orang. Yang Mila tu boleh. Apa yang panggil nama dia? Mil ya. Bismillah. Ni kena berlatih ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 satu tu. Kena dilaksanakan satu tu. Bismillah. Mil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan alham. Lam tu bukan qalqalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan bil alamin. Bil tak ada bil. Bil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Him ya bukan hem. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau hem apa? Hal awal murid. Tanya cikgu Syahid. Tahu tak? Hal awal murid. H-E-M. Dengan hem. Him. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Li ya. Jangan lik. Maliki yaumiddin. Mid. Jangan mat. Ini ada maliki yaumiddin. Nanti maddin. Mad tu apa? Mad tu apa artinya? Gila. Yang memiliki agama yang gila. Kalau salah sebut mid ya. Maliki yaumiddin. Ini ada juga orang salah. Iya, sabtu tu dia nak iya. Dia sabtu dia ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in jangan tak. Ta'in ya. Ta'in ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya dengan Dengan Alif bawa i, alif ha bawa i. Ihdinas siratal. Jangan dalam ha. Jangan ada bereka pada ha tu. Ini ada orang ihdinas siratal mustaqim. Tak betul tu. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau ni nak suruh seorang baca. Udah dia ngetok lah. Aku jangan lakon ni. Ada tak? Suruh tu imam dah ada dah. Ni orang yang bukan jadi imam suruh baca Fatihah. Anda. Dah yang tu dah nak lari pada tu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yang salah orang banyak apa? Siratal ladzina an'am. Nun tu dia kolak-kolak. Tak betul. An'amta alaihim. An'amta. Ta ya dengan ta. An'amta alaihim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim lekat lak tu. Ingat waladha dia tak betul ya? Walad istitalah namanya. Istitalah. Nak lekat lam tu pada apa dha. Ghairil maghdubi 'alaihim walad. Betul bagus sebut dha ya. Walad dha tu berapa harakat? Berapa harakat? 6 harakat. Mad lazim kalimi musaqqal. Mesti 6 harakat, tak ada diskaun. Lebih pun tak boleh, Pak. Tak cukup pun tak boleh. 5 harakat tak boleh. 7 harakat tak boleh. 6 harakat ya. Lim mad arid sukun boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh 2 harakat je. Nak 4 harakat boleh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu 4 harakat. Nak 6 harakat pun boleh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu tak nampak. Amin. Jangan sekali kena amin tu. Amin tu bukan ayat daripada Fatihah. Amin tu artinya bukan nama orang amin tu. Apa artinya? Perkenankanlah permohonan kami. Amin ya. Tu 2 harakat. Min tu boleh 4, boleh 6. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Amin. Tapi kalau kita pergi Mekah, ni tu 1 harakat je. Amin. Boleh. Ikut cakap orang Arab tak apa ya. Tapi kalau ikut tajwidnya, tu 2 harakat. Mat badal. Amin. Boleh. Amin. Boleh. Amin. Boleh. 2 boleh, 2 4 boleh, 2 6 pun boleh ya. Tu amin. Yang salahnya apa? Ada sabdu pada mem tu. Amin. Tu tak betul, salah. Itu yang payah. Tak ada ramai orang nak jadi imam tu. Cuma baca Fatihah. Yang ketiga, rukun qauli jadi apa? Membaca tahiyat akhir. Yang banyak orang salah baca tahiyat akhir ni ketika apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu yang betul. Ka tu panjangnya. 2 harakat. Salah tu. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Salah. Ka tu 2 harakat. Tak betul. Ka tu pendek je. Dengar ke ni? Ini nak berlatih ni rumah. Assalamu alayka ay. Ka'ay. Jangan ka'ay. Tak nak. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu rukun qauli apa? Yang ketiga tadi. Membaca tahiyat akhir. Kemudian begitu ke ma'arif disukun tu kena apa kan kena bacakan haknya tu. Mesti buat 2 harakat atau 4 harakat atau 6 harakat. Di antaranya apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Lihin. Boleh kau kapan kau main 2 harakat. Yang lihin aja. Ini kena nak laju tu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Tak betul. Faham ke ni? Yang tak betul jangan buat. Kalau buat juga, macam baca tu. Tak sah apa ni? Bacaannya mesti 2 harakat je. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Boleh. Lihin. Atau lihin. Itu 4 harakat. Nak 6 harakat boleh. Tapi kalau 4 harakat, 4 harakat semua. Kalau 6 harakat, 6 harakat semua. Kalau 2 harakat, 2 harakat semua ya. Itu yang baiknya. Tapi kalau ada 2, itu 4, itu 6 sah. Bukan tak sah, tapi tak ada afdal. Nak afdal 2 tak apa. Semua sekali 2 harakat. 2 harakat je. Kalau 4 harakat je. Kalau 6 harakat je. Itu yang terbaik ya. Kemudian selawat Nabi. Itu selawat tak banyak masalah. Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling komannya. Paling ringkasnya. Allahumma salli ala Muhammad.
Dengar tu. Allahumma dengar. Muhammad dengar. Jangan Allahumma salli ala Muhammad. Tak betul. Nak dengar tu. Tahu dengar. Idgham ma'al ghunnah. Idgham berserta dengan dengar. Allahumma Muhammad. Dengan Allahumma salli ala Muhammad. Tak betul tu. Allahumma salli ala Muhammad. Atau Sayyidina boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang keempat. Yang kelima, memberi salam. Cakap kum aja. Yang wajibnya Assalamualaikum. Itu dah habis dah. Ya. Boleh dah tambah warahmatullah? Boleh. Ya. Tapi yang wajibnya itu je. Rukunnya itu. Assalamualaikum. Itu dah habis mayang tu. Kalau kentut ketika itu tak ada batas mayang. Sah. Dapat pahala. Ya. Assalamualaikum. Kentut. Sah. Tak payah semayang lagi. Tapi kalau assalamualaikum. Ada? Hak alai. Kena semayang balik. Tak sah. Dia nak sampai kum tu. Assalam. Assalam. Itu betul. Assalam. Jangan orang Melayu pun salam. Orang Melayu pun salam dia. Assalamualaikum. Apa benda assalamualaikum? Dia patut assalamualaikum. Ya? Assalamualaikum warahmatullah boleh. Wabarakatuh pun boleh. Ada tuan guru yang sembahyang betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa boleh. Sunat. Tapi dalam kitab assalamualaikum warahmatullah. Itu yang payah jadi imam dah. Kerana nak baca betul. Kemudian itu rukun qauli. Lagi satu rukun fi'li. Rukun fi'li tu apa? Rukun perbuatan. Rukun fi'li ada 7. Jangan gerak 3 gerak berturut-turut. Faham tu ni? Jangan ada geraknya 3 gerak berturut-turut. Kalau tak ada berturut-turut tak apa. Ya, ada 7. Yang pertama berdiri betul. Berdiri tu. Jangan bergerak. Tengok saya ni. Bukan lawa, tengok aja. Batal tak saya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Batal ke dah? Kenapa? Kerana kepala itu bergerak. Pejam sembahyang makruh. Tak ada batal tapi makruh. Apa itu makruh? Dibuat tidak salah, tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya elok ditinggalkan. Jangan pejam mata tu. Kerana mata ni lagi pejam lagi nampak. Kalau tengah sembahyang lagi pejam mata lagi nampak. Bila pejam mata, nampak apa? Nampak Aishwarya Rai. Nampak apa lagi? Nampak Marilyn Monroe. Tak kena? Nampak Sophia Loren. Tak kena? Nampak lagi apa? Doris Day. Tak kena? Nampak Michael Jackson. Seniman lama Seniman dulu-dulu memang lah. Saya yang lama tahu, yang baru ni tak tahu saya. Yang baru ni jemput pun tak tahu. Orang dulu tahu lah. Tony Curtis. Orang nama nama Tony Curtis. Rock Hudson. Itu orang lelaki ya. Jangan betul. Lagi pejam lagi nampak. Lagi pejam lagi nampak. Itu makruh tu. Eloknya jangan pejam. Beliau ke mata tu. Tengok betul. Udah bunyi dah. Kita baca senang. Belum habis cerita tadi. Ya. Daripada Salamah binti Al-Hur radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lagi akan datang suatu zaman orang ramai berdiri tegak beberapa masa mereka tidak dapat memulakan sembahyang berjamaah kerana tidak mendapatkan orang yang boleh menjadi imam. Sini alhamdulillah banyak yang boleh jadi imam. Tak ada oni-oni, tak ada oni-oni. Alhamdulillah. Saya dah lama yang ngajar ni, tahu lah saya.
Keterangannya, walaupun secara pastinya pada hari ini kita belum lagi sampai ke peringkat apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Nak cari imam tak ada. Ada tak tempat yang begitu? Ada tu. Walaupun kata dia pengarang ni belum lagi sampai masa itu, tapi semua sudah ada. Dah ada tempat yang jadi imam, tak ada. No, cari imam tak jumpa. Namun masyarakat kita sekarang ini sudah menghala ke mana? Ke sana. Sudah menghala ke arah itu. Kenapa? Tak ramai orang yang pakar baca Quran dah. Tak ramai orang yang boleh jadi imam. Kerana bacaan kadang-kadang tak betul. Ngaji tak ada. Bila ada ustaz ngajar tajwid, lari. Bila ngajar tajwid, lari. Mula-mula ramai. Itu seorang. Kelemakan korang. Sudahnya, tinggal tu imam dengan tu guru aja. Yang lain tu semua lari. Bila suruh baca, lagi. Bila suruh baca, lagi. Sudah tak tahu. Malanglah tuan-tuan dan puan-puan, kalau umur dah 70 tak reti lagi baca Quran, tak kenal lagi huruf, tak tahu yang mana panjang yang mana pendek, malang menol ya. Ini yang berlaku. Walaupun sekarang ni dah menuju ke sana, sudah sampai pun banyak kampung-kampung yang tidak mempunyai tok imam. Kampung banyak apa tu? Memang ya. Di kampung banyak tak ada tok imam. Dulu tok imam banyak di kampung. Dulu di kampung-kampung, di tempat ulama-ulama, iya ke dah. Sekarang ni di kampung tak ada dah. Tok imam dah tak ada. Banyak kampung-kampung yang tidak mempunyai tok imam yang benar-benar mampu melaksanakan peranan imam yang sebenarnya. Bacaan mesti betul, akhlak mesti baik, dia mesti jadi contoh kepada orang ramai, boleh menyelesaikan masalah-masalah apa namanya jemaah dia. Itu patut jadi imam tu, bukan siapa-siapa aja. Kelihatannya masyarakat kita kurang perhatian, kepada ilmu syariat. Orang ngaji inilah, ini ramai ni. Patutnya tak muat surau ni. Bila ada majlis ilmu tak muat surau ni. Ini alhamdulillah lah, surau ni ramai jugalah. Ada tempat saya ngajar, tempat orang je. Bukan orang betul, 4 orang je. Mula-mula ada orang perempuan, seorang tu tak ada orang perempuan. Baru lagi ni, 4 orang tu sebut mana dah. Ya. Tapi ini sebab saya buat live ni. Walaupun di depan saya tu ada 4 orang, tapi orangnya nengoknya beratur-atur. Itu buat cara live ni viral. Itu untungnya apa ni, walaupun tak ada ramai, ini ramai ni ya. Kadang-kadang tinggal jual tu 4 orang, 6 orang, ramai benar, boleh 6 orang tu ramai je ya. Tapi saya lajak juga lah, lantak lah. Ya, dah tak ada lagi. Kelihatannya masyarakat kita kurang perhatian kepada ilmu-ilmu syariat. Tak nak belajar mana yang wajib, tak tahu yang haram, tak tahu yang sunat, tak tahu yang makruh, tak tahu yang harus, tak tahu. Tak ada belajar. Tak erti. Mereka yang berilmu pula ramai yang tidak menghadiri sembahyang berjemaah. Ilmu ada tapi tak nak berjemaah. Ada dakwah itu lulus tinggi, tak mana-mana universitinya, tapi orang berjemaah dia tak nak berjemaah. Dia seorang-seorang rumah. Dia bukan tak tahu, dia boleh baca hadis tu, tapi tak mengamalkan ilmu. Orang yang tak mengamalkan ilmu tu apa kata Nabi? Fa'alimu bi'ilmihi lam ya'malam mu'azzabum min qabliha bidil wasan. Ya, fa'alim, orang alim min ilmihi, dari ilmunya, lam ya'malan, tak beramalkannya, mu'azzabum min qabliha bidil wasan. Dia dulu diazab dari si penyembah berhala. Orang yang berhala itu memang kena azab. Tapi sebelum dia azab orang yang sebenarnya berhala itu, kamu tunggu sekejap, aku nak mantai ulama dulu. Kerana ulama itu banyak ilmu tapi tak nak amalkan. Allah tanya di akhirat itu, lima taquluna ma la taf'alun, kata Allah tanya itu. Semua ni tanya itu,
Kenapa kamu pandai cakap tapi tak pandai berbuat? Cakap pandai tapi tak pandai buat. Jadi mana yang ada ilmu tu, ulama-ulama tu kena amalkan ilmu tu. Kalau dah nanti berlaku lah nanti orang tak faham syariat ya. Mereka yang berilmu pula ramai yang tidak menghadiri sembahyang berjemaah. Seorang-seorang sembahyang rumah. Sedangkan orang sembahyang seorang-seorang rumah tu apa kata Nabi? Walau annakum, tengok lalu yang rajin sembahyang seorang-seorang, jarang ada berjemaah ni. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baiti la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, kata Nabi. Cakap Melayu apa? Sekiranya kamu sengaja semayang seorang-seorang di rumah kamu, seperti mana mereka yang tak hadir pada malam ini kerana mereka semayang di rumah masing-masing. Rupanya zaman Nabi pun ada apa itu. La taraktum sunnata nabiikum, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Nabi tak pernah semayang seorang-seorang. Tiap kali dia semayang di masjid berjemaah. Sampai dia nak wafat pun berjemaah lagi. Akhirnya dia tak lalu nak menjadi imam, dia suruhnya Abu Bakar jadi imam. Lepas tu wafat dia. Sekiranya kamu meninggalkan sunnah Nabi kamu, kalau kamu tak nak berjemaah saja tak siok nehen aja, la dhalaltum, kata Nabi, sesatlah kamu. Siapa nak sesat angkat tangan? Siapa nak sesat? Di akhirat tu sesat. Cari syurga tak jumpa, cari tak jumpa, cari tak jumpa, cari tak jumpa, lagi cari lagi jauh, lagi cari lagi jauh, lagi cari lagi jauh. Kalau dah jauh dengan syurga, dekat dengan apa? Jauh dengan syurga, dekat dengan apa? Dekat dengan neraka sebenarnya. Ya. Dia sesat tu. Ini orang lelaki aja, perempuan tak apa. Kau tak ada pemalas perempuan ya. Orang lelaki apa tu? Mesti berjemaah. Lebih-lebih ke orang tepi surau ni. Mesti berjemaah 5 waktu sehari malam. Itu dia. Jadi mereka tidak berjemaah macam-macam orang jahil belaka. Mana dia? Berjemaah maka tinggallah yang jahil-jahil. Yang alim-alim tak nak datang jemaah, tinggal yang jahil-jahil. Yang tak erti baca Fatihah tak erti lagi. Tasbih rukuk tak tahu, tapi baca tahiyat tak tahu. Maka apabila hal ini berpanjangan, pasti pada suatu hari nanti apa dia ni akan sampai juga ke peringkat keadaan yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Tak ada nak jadi imam. Siapa tak siap jadi imam? Diri aja ramai. Nunggu imam tak datang juga. Dia ada Tuan Jali ada Tuan Dia Bausan ada lagi Tuan Dia Ayub ada saya pun tak datang di rumah. Dia apa? Mulut sadun pun tak datang. Dia kerja. Sudahnya tak ada jadi imam. Semayang masing-masing. Orang ni sana satu, orang ni masang situ, orang ni semayang sini, orang ni semayang ujung ni, orang ni ada tak jenis orang itu? Ada datang satu kereta singgah nak semayang. Satu kereta tu 5 orang tu, satu kereta. Singgah semayang, seorang sana, seorang sana, seorang sana, seorang sana, seorang sana. Apa salahnya sekali berjemaah dengan tu imam? Maknanya dia tak pernah ngaji. Sebab itu kita jangan jadi orang itu. Mesti semayang secara berjemaah. Kalau tidak akan berlaku apa? Memanglah akan berlaku lah. Nabi kabur mesti akan berlaku. Dan sekarang ni dekat-dekat nak berlaku lah tu ya. Alright. Akan datang kita baca ulama tidak dipedulikan. Tak ada siapa yang nak dengar cakap ulama. Tapi cakap artis, cara pakaian artis itu yang ditiru. Selain artis ditiru dan sebagainya. Ulama tak ada siapa yang nak dengar. Itu akan datang bulan depan lah. Kalau tak padam. Kalau padam, carilah orang lain yang boleh baca kitab ni ya. Alright. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak komen? Tak ada komen. Ada siapa-siapa nak bertanya?
Sila. Ada orang suka jadi imam, tapi dia ni seorang perokok. Ya. Seorang yang isap rokok, dia suka lah Dia jadi imam. Atau macam mana tu? orang isap rokok dia dikira sebagai orang fasik. Bukan kafir lah. Orang fasik. Fasik tu dia apa? Berdosa. Apa hukum isap rokok? Tuan-tuan di soalan nak marah dia, jangan marah saya ya. Dia nanya soalan rokok. Apa hukum rokok? Haram. Takut nak menyebutnya. Sekali lagi. Apa hukum merokok? Haram. Jadi orang yang melakukan haram itu dikira orang fasik. Kalau orang fasik itu jadi imam, makruh kita ikut dia. Dia jadi imam tapi dia fasik, makruh ikutnya ya. Tahu arti makruh? Apa arti makruh? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala, kedudukannya elok ditinggalkan. Itu kan. Jangan ni. Kalau boleh elokkan dia jadi imam. Tapi kalau tak ada jalan lain, ikut juga lah. Makruh ya. Baik tadi sudah. Bukan patutnya jadi imam Ustaz. Cumanya tanggungjawab tu berat. Buat masih ada kan. Untuk kali semayang itu apa salahnya? Kalau dia itu sebab mana-mana tempat yang didirikan solat berjemaah ada jatah puasanya, ada gilirannya, ada gilirannya. Orang kerja ini orang ni imamnya, kerja ni orang ni imam. Tak ada betul-betul. Kamu tak ada. Dia cukup masa ni ke depan. Itu AJK nak kena berperanan sikit. Imam sini dibuat jadual umpamanya. Boleh kan? Ini dah tak ada siapa-siapa yang jadi imam. Udah mula tak ada hal dia tu. Kamu mulai. Sudahnya? Sudah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin tu. Amun macam ya. Lagi. Abe 5 kali abe. Ya dulu aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin.